Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya dalam satu siri kita siri bertajuk Islam Ajak Berfikir. Siri keempat kita. Minggu lepas kita tak boleh buat sebab isu kita bincang lagi. Dan bersama kita, alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Wan G sekali lagi. Khabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Minggu lepas kita sepatutnya bersiaran dalam siri keempat, tapi ada masalah internet jadi terpaksa kita tunda ke minggu satu lagi. Dan sepatutnya minggu lepas kita berbicara tentang tajuk hak orang bukan Islam dalam negara Islam. Tapi nampak gayanya ada minggu ini minggu yang agak menarik sikit tajuk. Sebelum tu anda nak dengar dulu dia punya suara okey. Suara okey. Jadi kita membicarakan perihal tentang topik yang menarik iaitu mengenai murtad. Untuk makluman siapa yang tak tahu, baru-baru ini ada satu kes, satu landmark kes di antara Rosliza binti Ibrahim dengan Kerajaan Negeri Selangor. Kenapa Kerajaan Negeri Selangor? Sebab dia melibatkan Badan Agama Islam Kerajaan Negeri Selangor apabila menyentuh perihal dia ada beberapa perkara dibincangkan dalam perkara tersebut. Yang pertama, adakah Rosliza ini seorang Muslim? Itu soalan yang pertama. Soalan kedua, adakah ibunya seorang Melayu? Melayu dalam erti kata perlembagaan. Ibu dia ni Cina. Tetapi perlembagaan menyentuh kalau seseorang itu bercakap Melayu, keturunan bercakap Melayu, budayanya Melayu dan juga beragama Islam, maka dia boleh dikatakan sebagai Melayu. So definisi tersebut. So akhirnya Mahkamah Tinggi kata menolak rayuan Rosliza, menolak kes Rosliza dan menerima bahawa dia sebenarnya Muslim, dan dia boleh dibicarakan di bawah Mahkamah Syariah. Mahkamah Rayuan pun kata sedemikian, tapi bila sampai ke Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Persekutuan mengatakan tak, bahawa dia bukan seorang Muslim. Dia lahir dalam, ayah dia seorang Melayu tetapi ibunya Cina. Dia tak pernah beragama Buddha, tak pernah membesar dalam keadaan Islam, hanya dia bernama saja Islam, dan sewaktu dia lahir ibu dan ayahnya tak pernah berkahwin. Jadi benda ini dibuktikan di dalam mahkamah. Jadi disebab itu kesimpulannya dia bukan Islam, maka tidak boleh dibicarakan dalam Mahkamah Syariah. Jadi itu berbeza dengan Lina Joy. Lina Joy ni orang Islam. Dia berbeza dengan negara tu. Even tu pun sebenarnya ada perbahasan dia lah. Okey. Jadi menarik kita membicarakan perihal hudud ni. Saya di sini saya ada satu buku, Jinayah Hudud. Mungkin balik kot oleh bekas Mufti Haji Said Ibrahim. Bekas Mufti. Ini ada bekas Mufti Sabah, orang Kelantan tapi Mufti Sabah. Dan ini Freedom, Equality and Injustice in Islam. Yang ni oleh Muhammad Hashim Kamali. Dia Dr. Hashim Kamali ni dia dulu belajar dekat UKM kalau salah anak. Ke UIA? Dia pensyarah UIA. Pensyarah UIA. Okey. Dan ini adalah Abdul Rahman Aidiol. Ini Syariah and Islamic Law. Yang ni anda beli kat UK dulu lah. Kita interested dengan syariah law masa tu kan, sebab dia bila kita belajar law ni dia ada menarik sebenarnya. Kalau kita bukan je kaitan, bukan ada di antara undang-undang British ni sebenarnya dia cedok daripada undang-undang Islam. Terutama dalam melibatkan kes ni trust, kes amanah. Kes amanah tu, amanah bila melibat, bukan parti amanah amanah ni maksudnya trust, kita pegang amanah bagi pihak anak yang tak cukup umur, dia ambil daripada undang-undang Islam. Ini anak nak cerita sikit lah masa tu kita tengah belajar trust law lah, undang-undang trust kan. Masa tu bulan puasa, jadi kita bacalah Al-Quran, dengan tunggu lecturer datang baca Al-Quran. Lepas tu masa tu kebetulan surah An-Nisa kalau tersilap, yang menyentuh tentang anak yatim tu kan. Tengah kita baca, kalau anak yatim ini tak cukup umur maka hendaklah diuji, dah benda macam tu lah. Makalah ni, hendaklah ni. Okey, lecturer masuk, tiba-tiba ditulis tentang trust. Okey, ini tentang tak cukup umur, ni pegang dulu, kita boleh ambil sikit. Ada macam ini macam baca tadi. Macam baca tadi. Tadi memang menyentuh tentang anak yatim, tapi itu menyentuh tentang trust. So interesting kita nak baca. So lepas tu anak beli buku ni. And then dari situ kita jenayah umpamanya kan, seseorang itu tidak boleh dikatakan bersalah sehingga dia buktikan bersalah. Itu merupakan maksim di dalam ataupun prinsip di dalam undang-undang Islam, diambil oleh
oleh undang-undang British. Dulu diorang kata orang itu bersalah sampai dibuktikan tidak bersalah dulu, zaman-zaman dulu. Sekarang lepas tu dia orang tukar. Okey, that's not our topic hari ini. Kita nak membicarakan satu topik berkenaan dengan hukum jenayah. Jadi kita akan melihat kita, walaupun anda ada bagi tadi outline dah, kita tak ikut yang tu sangatlah. Tambah lagi mungkin kita boleh lihat secara apa orang kata okey. Kita lihat secara umum dulu berkenaan dengan hukum hudud ni kan. Bila kita menyentuh tentang hukum hudud, mungkin Ustaz boleh bahaskan sikit pertama apa itu hukum hudud, bagi yang tak tahu apa itu hukum hudud. Daripada mana nas Al-Quran ataupun hadis yang ada hukum hudud ni. Dan sebelum kita bahaskan dia punya kekuatan nas tu, tapi mungkin kita nak bahaskan dulu nas dan apa pandangan ulama mazhab yang 4 tu berkenaan dengan hukum hudud dan hukum bunuh di dalam hudud. Silakan Ustaz. Fadhal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan sidang penonton sekalian, Wadi dan semualah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Baik, alhamdulillah kita dah kali siri keempat untuk Islam majak berfikir. Sebenarnya tajuk Islam majak fikir ni best. Anda pun tak terfikir. Cuma Wadi boleh fikir tajuk tu kan. Alright. Okey, kita kembali pada soalan hudud Sebenarnya kalau kita buka dalam Al-Quran, tidak ada perkataan kalimah hudud merujuk pada undang-undang. Itu nombor satu kita kena clear. Kalau kita jumpa dalam Quran, kalimah hudud ni yang pertama dia merujuk kepada nikah talak. Baca surah At-Talaq. Kan dia akan sebut talak ni iddah bla bla, lepas tu dia akan sebut tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah hudud-hudud Allah, maka jangan kamu melampaui daripada hudud-hudud Allah. Hudud dalam penggunaan bahasa Arab, terjemahan Melayunya boleh dikatakan sebagai border, satu ketetapan. Penggunaan kalimah hudud yang merujuk kepada undang-undang ni adalah datang daripada hadis. Kalau kita buka dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW ada bersabda, Nabi SAW kata, qad ahlaka man kana qablakum idza saraqa asyarifu minkum tarakuh wa idza saraqa ad-dha'ifu minhum aqamu alaihim al-had. Waimullahi law kanat Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Ada satu hadis cerita pada zaman Nabi SAW ada satu kes melibatkan seorang wanita daripada etnik Al-Makhzumiyah. Dia ni telah mencuri perempuan ni. Dia bila perempuan tu mencuri dan perempuan tu nak dikenakan hukuman hudud lah. Jadi etnik tu fikir macam mana nak selamatkan perempuan tu daripada dikenakan hukuman. Maka mereka guna kabel. Kabel ketika itu adalah Usama bin Zaid yang merupakan anak kepada Zaid bin Harisah. Yang kita tahu Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi, Nabi cukup sayang lah. Jadi jumpa dengan Usama, suruh Usama recommend pada Nabi supaya wanita ni tidak dikenakan hukuman hudud lah. Maka bila dimaklumkan kepada Nabi, Nabi Muhammad SAW sebut atashfa'una haddan min hududillah. Apakah kamu memberi syafaat berkenaan dengan salah satu hudud daripada hudud-hudud Allah. Di situlah permulaan penggunaan kalimah hudud merujuk kepada undang-undang. Kalau kita cari dalam Quran, kalimah hudud tidak ada yang merujuk pada undang-undang yang kita faham pada hari ini. Tapi undang-undang yang kita faham pada hari ini hudud itu sebenarnya ambil daripada hadis. Daripada hadis itulah dikembangkan daripada sudut perundangan. Maka kita pun kenal ada undang-undang Islam namanya hudud, dia ada qisas, dia ada ta'zir. Jadi hudud tu di situ kan. Tu hudud. Itu kalau segi penjenamaan ataupun sebutan Arab panggil asbabut tasmiyah. Sebab dinamakan sebagai hudud dalam kerangka perundangan. Yang keduanya berkenaan dengan hudud ni, sebenarnya sumber hudud ni berlaku khilaf dalam kalangan ulama-ulama Islam, terutama dalam kalangan ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Ulama terdahulu dengan ulama yang kontemporari lah. Ada pandangan ulama mengatakan sesuatu hukuman hudud itu dia mesti termaktub di dalam Al-Quran. Bermaksud kalau tidak termaktub dalam hadis maka ia tidak boleh dikatakan sebagai hukuman hudud. Satu pandangan. Ada pula pandangan kedua mengatakan hukum hudud ni dia boleh termaktub juga dalam hadis. Quran pun dia, hadis pun dia. Ada dua pandangan lah kat situ. Kenapa timbul dua pandangan itu? Puncanya adalah apabila kita nak membezakan di antara hudud dan satu lagi adalah qisas. Qisas ni adalah sesuatu hukuman yang sifatnya tidak mandatori. Dia ada ruang untuk dimaafkan. Macam tu hukuman bunuh. Contoh, kita bunuh orang. Bila kita bunuh orang, kita ni patut dijatuhkan hukuman bunuh. Balas lah. Maksud dia kan? Betul. Tiba-tiba bila kita berjaya dibuktikan bahawasanya kita telah membunuh dengan sengaja.
Sebab kisos itu dikenakan kepada orang yang melakukan dengan sengaja. Kalau tak sengaja cerita lain Jadi bila berjaya dibuktikan kita telah membunuh dengan sengaja, makanya kita terus disabitkan kesalahan. Membunuh dengan sengaja boleh dijatuhkan hukuman bunuh balas. Tetapi tidak terus jatuhkan hukuman bunuh balas. Hakim mahkamah dia boleh panggil ahli keluarga mangsa bunuh. Kan, mangsa mati, dia akan panggil, dia akan tanya kepada kawan tu, dia akan tanya, dia kata sekarang ni kau nak maaf tak nak maaf? Contoh. Dia kata, okey tak apalah kami maafkan. Maka hamba Allah tadi pun terlepas daripada hukuman bunuh balas. Tetapi dia tetap dikenakan juga hukuman, iaitu dia kena bayar diat, dia panggil. Diat ni denda lah. Denda. Kan? Denda lah bahasa kita sekarang kan. Jadi pembayaran itu bukan bayar pada kerajaan. Dia bayar kepada keluarga mangsa. Itu perbezaan cara kita dengan cara dululah. Okey. Jadi bila sebut kisos, dia termaktub tau di dalam Al-Quran. Ana pun sebelum ni dah tulis tentang sebenarnya kisos dan hudud ni dia bukan semata-mata ada dalam syariat Muhammad. Dia dah ada pada syariat Nabi Musa dan sebelum ni lah. Okey. Jadi bila kita sebut hudud dan kisos, hudud ni sifat dia kalau sabit kesalahan dia tidak ada ruang maaf lagi. Itu hudud. Kan? Sabit kesalahan mencuri, pun takkanlah. Ada tak peruangan maaf? Tak ada dah. Itu yang dikatakan sebagai hudud. Adapun kisos tak, kalau sabit kesalahan, sabitlah, jatuh hukuman, nanti dulu. Boleh bincang dengan ahli keluarga mangsa. Itu perbezaan lah di antara hudud dan dan kisos. Jadi bila kita sebut hukuman itu dia sifat dia mesti qat'iyatul dilalat. Tu pengistilahan pendalilan secara qat'i, dalam maksud dia tidak boleh ada tafsiran 1, tafsiran 2, tafsiran 3. Kan? Okey. Jadi bila kita sebut pendalilan secara qat'i, yang pertama dia mesti daripada Quran. Yang kedua, kadang-kadang ada Quran itu pendalilan dia pun boleh faham 1, faham 2, faham 3. Ya, even kalau daripada Quran pun dia mesti tak ada tafsiran lain yang kita boleh bahaskan. Tak ada tafsiran tu. Itu yang katakan sebagai qat'i yang macam Wadi sebut tu kan. Itu sebagai qat'i. Jadi sekarang ni bila kita timbul hadis, contoh bila hadis sebut minum arak sebagai contoh. Arak ni dalam hadis, dalam Quran tak ada sebut tau yang dikatakan kena sebat 40 sebatan. Itu semua datang daripada hadis. Tiba-tiba pada zaman Omar ni dia bukan buat 40, dia pergi up jadi 80. Di situ yang jadi problem. Maka di situlah ada ulama menyatakan hudud ni dia mesti termaktub dalam Quran. Selagi mana tidak termaktub dalam Quran, maka ia tidak boleh dikatakan sebagai hudud. Tiba-tiba ada juga dilaksanakan yang kita jumpa daripada hadis, kita boleh kategorikan sebagai takzir. Sebab itulah bila kita tengok atas dua pandangan ulama, ada ulama kata mesti Quran sahaja, hadis tak termasuk. Ada pula pandangan kedua kata Quran dan hadis. Sebab itulah disebut tentang hukuman hudud tu, bilangan dia tu berbeza pendapat. Ada ulama kata hudud ni hanya 3 perkara je. Ada. Iaitu hudud qisas, mencuri, zina, qazaf. Cukup. Lain tu bukan hudud. Macam contoh muharabah, pemberontakan. Pemberontakan tu sebab dalam Quran tu ada sebut hukuman tu dipilih salah satu. Sama ada potong tangan cara kaki bersilang, ataupun buang daerah, kan ada pilihan. Jadi sebab ada pilihan, sebab tu ulama kata tak boleh kata hudud, sebab dia tidak hudud lah sebab ada pilihan. Faham tak? Maka tak kata takzir. Sebab itu ada ulama kata 3 je. Ada ulama dia kata sampai 6, ada ulama kata 7. Semua itu sebab mereka telah memasukkan hadis juga salah satu panduan bagi mengisbatkan untuk memastikan kewujudan hukuman hudud. Itulah lebih kurang macam mana yang dikatakan hudud yang berbeza pendapat dalam kalangan ulama. Gitu. Allah. Okey, itu daripada segi hudud. Tapi daripada bila kita menyentuh tentang hukum murtad tu, adakah murtad itu kita boleh kategorikan sebagai takzir ataupun sebagai hudud? Berdasarkan kepada, sebab kalau kita tengok Ustaz sebut tadi, dia ada 3 pendapat. Satu, saya ulang balik. Pendapat pertama mengatakan kita ambil Quran saja baru dikira sebagai hudud. Satu lagi tak ada, Quran dan atau hadis dan atau, maksudnya kalau ada Quran ada hadis boleh. Yang ketiga ni tak ada, 2 je pandangan lah. Jadi hudud ni, murtad ni kalau kita tengok ridah atau murtad ini ada hanya terdapat di dalam hadis. Anda boleh bacakan salah satu hadisnya daripada Ikramah, daripada Ibnu Abbas. Dia kata sesiapa yang menukar agamanya, man badala dinahu faqtulu. Siapa yang menukar agamanya faqtulu, bunuhlah dia. And then daripada, kalau kita tengok ada satu hadis daripada, ada few lah yang anda boleh bawakan kat sini, tapi yang biasanya Ikrimah dan juga daripada Ibnu Mas'ud, dia kata tidak halal menumpahkan darah seorang Islam kecuali sebab salah satu 3 perkara. Yang pernah berkahwin, berzina, nyawa dibalas dengan nyawa, dan orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jemaah orang Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim, Bukhari dan Muslim. Jadi yang ni hadis, tapi Al-Quran tak ada. Jadi macam mana? Adakah dia takzir? Adakah dia
hudud atau bagaimana? Okey, alright. Dia macam kalau kita tengok dalam wacana ulama-ulama dululah, sebenarnya ulama dulu pun mereka menyatakan bahawasanya macam mana nak sebut okey, permulaan dia macam ni. Kita pergi pada filosofi dia dulu Filosofi kita kena pergi pada hukum perbincangan asal dulu. Sekarang ni hukuman bunuh pada orang murtad itu start berlakunya bila? Tu soalan kita tanya dulu. Start berlakunya bila? Apakah pernah berlaku pada zaman Nabi Muhammad, era khalifah yang 4, ataupun anda ada masalah apa? Okey, nampak Tak hilang. Kejap. Ada. Okey, ada. Okey. Ada, kira. Jadi bilakah, apakah wujud pada zaman Nabi? Apakah wujud pada zaman Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali? Bila kita cek tak ada. Memang tak ada. Tetapi yang dikatakan permulaan bagi hukuman bunuh pada orang murtad itu dia start pada era dinasti. Bila sebut era dinasti, kita akan nampak di situ ada kaitan dengan isu kewarganegaraan. Sebab ketika itu orang bukan Islam, bila dia masuk dalam negara orang Islam, warga negara dia dikatakan sebagai warga negara Islam jika dia masuk Islam. So dia mengassociatekan agama tu dengan kewarganegaraan. Pada zaman tu. Kita kena clear situ dulu. Alright. Okey. Sebab itulah ada timbul istilah kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi ni maksudnya kita ajak masuk Islam. Tapi kita bukan paksa sebab la ikrah fi din, tak ada paksaan dalam agama kan. Maka dia kata okey, kami tak nak masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, kamu akan jadi warga negara. Okey, dia tak nak masuk Islam. Bila tak nak masuk Islam, maka disuruh bayar jizyah. Bila bayar jizyah, makanya dia dikatakan sebagai kafir zimmi. Kalau dia tak nak bayar jizyah, bermaksud dia ada elemen di situ nak memberontak. Maka di situlah dipanggil sebagai kafir harbi Itu asal dia wacana Jadi tiba-tiba ada orang dia duduk dalam negara Islam, dia dah jadi warga negara Islam, tiba-tiba dia keluar Islam. Bukankah di situ ada tajuk problem pada kewarganegaraan dia? Di situlah timbul wacana ulama mengatakan orang murtad bunuh. Jadi kalau kita faham filosofi itu, yang akar cerita itu begitu, maknanya kita akan nampak rupa-rupa bunuh orang murtad ni dia bukan semata-mata tajuk kepercayaan, tetapi dia ada tajuk politik kat situ. Sebab ada tajuk keselamatan negara kan. Dia ada tajuk kat situ. Makanya memang dah jadi satu kebiasaan dalam wacana Islam, bila dinyatakan hukumnya begini, maka nas tu dia mengukuhkanlah. Nas 1, hujah 2, hujah 3 untuk mengukuhkan. Jadi di situ kita akan nampak secara dasarnya, secara filosofinya, secara falsafahnya, segi hikmahnya, segi maqasidnya, kita akan nampak sebenarnya hukuman bunuh kepada orang murtad itu dia bukan semata-mata teks, tetapi kita kena faham juga konteks dia. Itu kita kena clear. Okey, tapi ada satu kalau begitu, kenapa ada hadis-hadis diungkapkan sedemikian? Hadis daripada Ikrimah, hadis daripada Ibn Abbas, daripada contohnya ni anda bawa satu hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia kata bahawa seseorang perempuan bernama Ummi Marwan telah murtad keluar dari Islam. Kes ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda memerintahkan supaya dia bertaubat. Dan jika dia enggan bertaubat, dia kata maka bunuhlah dia. Dari sini ada riwayat Daruqutni dan Baihaqi. So Ustaz kata tadi dia dibawa, yalah memanglah dibawa ke zaman, tapi kalau tak ada satu peristiwa, bagi masa kan Nabi berucap begitu kan? Bukan begitu. Jadi macam mana kita nak tengok tu Ustaz? Okey. Sebab itu ana sebut kita kena faham hadis tu dari sudut konteks dia dulu. Okey, anda nak pergi konteks macam mana bermulanya hukuman bunuh. Sebab itu kita tanya pula satu soalan, apakah wujud orang murtad pada zaman Nabi? Soalan. Jawapannya ada. Banyak. Betul. Tapi kita tanya pula satu soalan, adakah hukuman bunuh pernah dilakukan pada orang murtad pada zaman Nabi? Tak ada. Padahal orang murtad ada. Kan? Cerita yang paling jelas kita tahu ni cerita Nabi balik Isra Mi'raj. Tu paling clear cerita. Berapa ramai orang murtad pada masa tu? Cerita popular kan? Betul. Sarah Abu Bakar kata jangan cerita nanti ramai orang tinggal. Nabi kata cerita juga murtad. Betul kan? Okey. Sebab itu orang menilai balik hadis yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu apakah semata-mata tajuk melibatkan kepada keagamaan ataupun di situ agama dan kewarganegaraan. Tu yang timbul wacana tu. Jadi Nabi Muhammad SAW cakap tu sebenarnya kerangka politik ke ataupun kerangka agama. Yang tu orang bincang. Faham Sebab kita kena macam kita dah bincang sebelum ni, bila sebut fik politik, Nabi Muhammad SAW dia pernah melarang orang daripada tegur pemimpin secara terbuka. Betul. Man arada an yansuha li sultanin bi amrin fala yudin lahu alaniyah. Barang siapa yang nak tegur seorang pemimpin jangan laku secara terbuka. Kena pegang tangan, kena bisik kat telinga dia kan. Tarik tangan dia, bisik telinga dia. Bisik kat dia. Dalam hadis Nabi kan. Okey, persoalannya kalau kita tengok sudut itu, macam mana Nabi boleh cakap tak boleh tegur pemimpin? Tiba-tiba kita nak adaptasi dalam kerangka demokrasi pada hari ni. Kan dah jadi problem.
Betul kan? Betul. Rupa-rupa hadis tu Nabi Muhammad cakap dalam konteks. Sebenarnya konsep itu pun tak ada lagi pada zaman Nabi, selepas zaman Nabi. Bermaksud benda tu tak dekat tau. Bila tak dekat, Nabi ni ada future, dia ada berfikir secara future. Dia nampak apa benda nak jadi masa depan. Faham tak? Faham. Kan macam kita kadang seorang pemimpin yang hebat, 5 tahun tu dia boleh agak nak jadi apa dah negara ni. Dia dah ada bacaan tu kan. Itulah kehebatan Nabi Muhammad SAW dalam melihat sesuatu perkara melibatkan pada politik. Jadi sebab itu bila kita baca dalam banyak hadis, Nabi selalu guna kalimah mufaraqatul jamaah. Mufaraqatul jamaah. Kenapa dia ukap maka mufaraqatul jamaah? Kita duk faham jamaah ni macam kita masuk PAH, masuk Ikram, masuk. Bukan, sebenarnya mubah jamaah ni merujuk pada kerajaan. Konsep jamaah tu. Bagi yang tak faham, mufaraqatul jamaah maksudnya keluar daripada jamaah. Tu maksud dia kan. Jadi keluar jamaah ni bukan maksud kita keluar PAH, bukan keluar Ikram, bukan keluar. Orang selalu cakap mufaraqatul jamaah, jamaah tu PAS tu jamaah lah. Susah tu kan. Mufaraqah tu. Okey, so terus. Jadi bermaksud Nabi Muhammad cakap tu kerangka negara tau, kerangka politik tau. Itu yang dimaksudkan dalam perkataan Nabi SAW. Alright. Cuba kita adaptasi dalam era sekarang pula. Ni yang jadi masalah dia. Sebab itu, kita cek balik apakah semua ulama sepakat orang murtad itu perlu dibunuh. Ni kita cerita dah era dinasti ni. Di era sebab macam imam-imam tu semua era dinasti. Mereka dah berada dalam kerangka kerajaan yang bukan pada zaman Nabi SAW dan era sahabat 4 kan. Betul. Dinasti dah ketika itu. Makanya bila mereka kata bunuh, cuba kita cek kenapa dia orang kata bunuh. Bunuh tu pun kadang-kadang tak sepakat. Sebab dia kata yang dikenakan bunuh itu hanya pada lelaki je. Perempuan tidak dikenakan. Macam ini berlaku dalam mazhab Hanafi Kenapa Hanafi kata macam tu? Itu satu persoalan. Situlah yang menyebabkan macam orang ulama nama Tuha Jabir Al-Wani. Dia pergi debat balik. Hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan yang anda baca tadi. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang tukar agamanya maka bunuh. Antara kritikan dia, yang pertama kritikan dia sanad, yang kedua daripada sudut matan. Kalau kita pergi sudut matan pula, Ana nak bincang matan dulu Kalau kita tengok pada matan hadis tu, asal cerita tu datang daripada seorang namanya Ikrimah, Maula Ibn Abbas. Ikrimah ni hamba pada Ibn Abbas lah. Dia bukan Ikrimah Abu Jahal lah? Lain? Bukan. Ikrimah tu sahabat. Ini tabi'in. Ikrimah Maula Ibn Abbas Jadi Ikrimah Maula Ibn Abbas ni dia yang cerita pada Ibn Abbas. Tu nampak ada Abdullah bin Abbas kat situ kan. Jadi Abdullah bin Abbas, Ikrimah Maula Ibn Abbas, dia telah sampaikan cerita itu kepada Ibn Abbas. Kalau tengok matan cerita asal tu, dia akan sebut, dia kata qad haraqa aliyu ba'dha zanadiqah. Ali bin Abi Talib telah membakar sebilangan orang-orang zindiq. Lepas tu Ibn Abbas bila dengar, Ibn Abbas kata apa? Dia kata lau kuntu ana ma haraktuhum. Kalau aku tak bunuh dia. Tak bakar. Aku tak bakar mereka. Tetapi wala qataltuhum, aku akan bunuh mereka. Kerana Nabi Muhammad ada kata man baddala dinahu faqtulu, barang siapa tukar agamanya maka bunuh. Okey. Sebenarnya kalau kita bincang di sudut matan tu, situ pun kita dah nampak ada problem tau. Yang pertama, macam mana hadis tu menceritakan tentang Ali bakar orang, sedangkan hadis yang sama kata Nabi Muhammad tak bagi bakar orang. Betul. Macam mana sahabat Nabi yang besar boleh melanggari perkataan Nabi? Dia tak masuk akal tau. Dia tak munasabah kan? Macam mana Ali menyanggahi hadis Nabi? Satu. Yang kedua, hadis tu semua susu galuh datang daripada dua. Satu Ibn Abbas melalui Ikrimah, satu lagi daripada Anas tadi, entah ada kod tadi kan, Anas bin Malik, dua orang. Jadi cerita bakar orang ni, dia cerita dahsyat tau. Betul. Dia cerita mestilah benda tu dahsyat. Tiba-tiba cerita begitu dahsyat, hanya dua orang dia cerita. Kan dia something wrong tau. Lepas tu ada problem. Lepas tu dalam perkataan Nabi Muhammad di akhir, dia kata barang siapa yang tukar agamanya maka bunuh dia. Jadi persoalan dia, man tu kalau orang belajar bahasa Arab, dia panggil isim mausul. Isim kata nama yang merujuk pada umum, sesiapa sahaja. Barang siapa tukar agamanya, barang siapa ni Muslim kepada Hindu pun dia juga, Hindu kepada Muslim pun dia juga, Kristian kepada Islam pun dia juga. Tiba-tiba Nabi adakah waktu lu bunuh? Jadi macam mana pula kalau Hindu Muslim Islam, apakah dibunuh juga? Kan dah problem. Nampak? Itu baru sudut matan tau kita bincang. Bayangkan kita pergi pada sanad. Sanad tu pula ada Ikrimah. Ikrimah ni ada orang kritik. Walaupun ada sebilangan besar ulama hadis kata okey, tapi di sana ada sebilangan ulama-ulama tertentu yang kritik. Antaranya Ibnu Salah. Dia kritik. Dia kata Ikrimah ni memang diambil oleh Imam Bukhari. Pada dia Imam Bukhari tersilap pergi ambil riwayat daripada Ikrimah. Contohlah kan. Jadi di situ ada problem daripada sudut matan dan sanad. Alright, kita ambil pandangan yang kata dhaif tu. Namanya Tuha Jabir Al-Wani. Macam mana pula kalau ulama yang kata sahih? Satu persoalan pula. Sebab
ulama tak sepakat dalam matan hadis tu kan. Ada ulama kata sahih. Maka di situlah datang Dr. Ahmad Ar-Raisuni contoh kan. Sekarang Presiden Kesatuan Ulama Antarabangsa lah, ganti Qaradawi. Dia pernah menyatakan, dia kata riddatu riddatan. Murtad itu dua. Yang pertama dia panggil riddatul muharabah, satu lagi dia panggil riddatul mujarradah. Dia murtad, lepas tu dia memberontak. Satu lagi dia murtad, dia diam seorang-seorang. Maka yang dikatakan barang siapa yang tukar agama tu, dia kena selaraskan dengan ayat pemberontakan. Innama yuharibunallaha wa rasulahu sampai habis ayat Quran tu kan. Jadi bermaksud murtad yang dibunuh itu adalah murtad yang ada pemberontakan. Tapi kalau dia murtad dan diam, itu tidak dibunuh. Itulah yang merujuk. Ini juga diselari dengan apa yang Qaradawi sebut dalam fatwa dalam betul. Anda tengok buku Aridah murtad. Betul. Di mana dia katakan bahawa kalau yang murtad yang dibunuh tu menyentuh persoalan tentang sebenarnya bukan murtad tu, tetapi berlaku penentangan, iaitu dia associate dengan yang kita mula-mula Ustaz sebut tadi berkenaan dengan pemberontakan. Itu je. So kalau dia nak redah, dia duduk seorang-seorang, dia buat amalan kat rumah dia dan sebagainya, itu tak ada yang jadi itu tak ada masalah. Betul. Tapi kita tak go deeper lagi Ustaz. Hudud ke tak hudud ni? Murtad ni? Yalah, hukum murtad ni. Hudud ataupun takzir. Okey. Jadi apabila kita faham naratif itu, sebab itu kita akan nampak ulama Islam tak sepakat dalam isu murtad itu bunuh ataupun tidak. Itu punca dia. Sebab kita dah nampak tu perdebatan pembahagian tadi kan. Okey. Jadi bila kita tengok macam pandangan Hanafi. Hanafi dia mengatakan dia bawa kategori hudud. Tetapi lelaki, perempuan tidak dikenakan hukuman bunuh pada murtad. Di situ tu berlaku pertikaian dalam ulama mutaakhirin, ulama kontemporari. Macam mana kita boleh kata hukumannya sama tetapi tidak dikenakan disebabkan hanya perbezaan jantina sahaja. Betul. Jadi fatwa itu perlu dipertikaikan. Faham tak? Itu yang berlaku pertikaian terhadap fatwa. Okey, Hanafi kata hudud, tetapi dia kata hudud hanya untuk lelaki tetapi tidak dikenakan kepada perempuan yang murtad. Itu dia kata. Jadi dia macam tak masuk akal tau. Macam kalau Syafi'i dia kata, tak, dua-dua sama je. Laki perempuan dan murtad sama je hukuman bunuh kan. Okey, kita boleh terkimarkan lagi. Tapi bila mari Hanafi mengatakan hudud untuk lelaki, perempuan tidak dikenakan, maka di situlah timbul pertikaian. Bila orang mengatakan hukuman bunuh pada orang murtad tu ijma'. Itu problem. Ini bukan ijma' sebenarnya. Kalaulah ijma', kenapa ada perbezaan pada pandangan Hanafi? Betul tak? Betul. Bila berlaku pertikaian, orang bahas lagi, betul lah orang cari susu galuh cerita daripada sudut falsafah yang anda cerita awal tadi. Susu galuh awal tu kan. Maka timbullah pandangan kontemporari mengatakan sebenarnya hukuman bunuh kepada orang murtad ni bukan hudud. Kalau ada orang buat pun kita kena anggap itu sebagai takzir, bukan dikategori sebagai hudud. Itu asal wacana dia. Dan juga pandangan, contoh bila anda boleh bawa dekat sini kan, daripada buku ni dia kata jumhur, dia kata ulama, jumhur fuqaha daripada Imam Malik, Syafi'i dan Hambali berpendapat hukum bunuh ke atas orang-orang Islam yang telah murtad dan enggan bertaubat wajib dikenakan kepada semua penjenayah murtad sama ada lelaki atau perempuan. Tua atau muda. Kita kata yang ini berlaku pada zaman dinasti, di mana masa itu kita associatekan bahawa agama itu sebagai warga negara. Dia kalau kita nak kata sekarang ni kita rakyat Malaysia, tiba-tiba kita memberontak, kita bagi maklumat kita kepada musuh, maka dalam keadaan itu jangan kata Islam. Undang-undang kita pun pemberontakan, Al-Maunah kita kata, hukum adalah hukum bunuh. So kita tak boleh kata ini sadistik apa semua hukum kejam. Sebab dekat Malaysia bukan kat Malaysia je, banyakkan negara. Hukum pemberontakan adalah hukum bunuh. Hukum bunuh. Jadi kita nampak di situ. Okey, ulama kontemporari melihat isu ini, perkara ini maksudnya dia meletak di bawah kategori takzir. Okey, mungkin ustaz boleh bahaskan sikit. Tadi dah bahas dah mengenai takzir tu. Tetapi apa takzir dan apa keluasan takzir dan bagaimana kita boleh kata apa kaedah-kaedah katalah murtad tadi kan. Disebut dalam ni kaedah-kaedahnya kena bertaubat, tempoh dan sebagainya. Dan apa benda yang dalam takzir ni, keluasan takzir lah senang kita cerita. Boleh cerita sikit. Mungkin ramai yang bukan Muslim nak tahu apa itu takzir dalam Islam. Takzir ni adalah satu hukuman yang ditetapkan oleh kerajaan berasaskan kepada kemaslahatan. Dia mesti, yang pertama dia ditetapkan oleh kerajaan, yang kedua kok mana pun mesti berasaskan kepada kemaslahatan. Bila kita sebut maslahah, dia mesti tak sama antara satu zaman dan zaman yang lain, antara satu tempat dengan tempat yang lain. Itulah kaedah maslahah kan. Maslahah di era Mekah, di era Melaka zaman Hang Tuah takkan sama dengan maslahah Melaka pada hari ni. Dia takkan sama punya kan. Okey, sebab itu
bila kita sebut maslahah, persoalannya siapa yang menentukan maslahah. Sebenarnya sesiapa sahaja boleh menentukan maslahah. Sebab kita menentukan maslahah ni berasaskan pada kepentingan kita. Entah ada kepentingan entah. Dan entah punya kepentingan dengan Ana punya kepentingan mungkin tak sama. Makanya di situ penentuan kemaslahatan antara entah dengan Ana mungkin tak sama. Kan? Kalau kita duduk kat Malaysia dengan kita duduk kat Mesir, dalam soal makan nasi dengan makan roti, Ana rasa maslahah tak sama. Segi tahap kepentingan maslahah. Sebab orang Mesir hari-hari dia makan roti. Nasi ni mungkin benda sampingan. Kemaslahatan tu tak besar sangat. Kalau kita kat Malaysia, nasi tu mungkin lagi penting daripada roti kan. Jadi, kemaslahatan ni siapa pun boleh tetapkan. Walau bagaimanapun disebabkan sesiapa boleh tentukan, maka syariah ni, ulama-ulama fiqh ni dia bentangkan tentang dawabit. Jadi, sesiapa saja boleh menentukan maslahah tetapi jangan keluar daripada frame ni. You buat frame dah. Jangan keluar daripada frame itu Jadi apa frame itu? Maka macam Sa'id Ramadan Al-Buti, dia ada tulis satu kitab namanya Dawabitul Maslahah. Ketetapan kemaslahatan. Dia ada sebut, dia kata kemaslahatan ni jangan sampai bercanggah dengan hukum yang qat'i. Contoh macam agak itu riba itu haram dalam agama kan. Tiba-tiba kita kata tak, kalau kita buat riba ada maslahah, tak boleh. Rasuah itu halal. Contoh kan. Takut anda dah faham, takut jadi je nak buat debit macam itulah definisi rasuah baru tu. Definisi rasuah baru. Kalau takut je nak langgar border itulah kan. Jadi rasuah bukan haram, itu kan qat'i. Tiba-tiba kita kata tak boleh. Kalau kita haramkan rasuah, nanti kita tak dapat maslahah. Itu tak boleh. Faham tak? Dia ada dawabit ni yang dibuat oleh ulama-ulama Islam lah. Okey. Antara dawabit yang dibuat oleh ulama, antaranya telah disebut oleh Dr. Amla bin Bayyah lah, Syekh Amla bin Bayyah. Dia pernah kata, antara maslahah yang perlu dijaga adalah image baik agama Islam. Image baik agama Islam. Ada ungkapan lah. Dia kata, min masalihai syariah allati alghaha an-nas hifza tahsini suratil Islam. Di antara maqasid syariah yang ramai sangat orang Islam abaikan adalah mereka tidak jaga imej baik agama Islam. Okey. Bila kita faham kaedah-kaedah tu, cuba kita adaptasi dalam kerangka negara pada hari ni. Kita bangkit satu soalan. Sekarang ni kita nak bunuh orang murtad. Contoh, atas alasan takzir. Agak-agak implikasi dia maslahah ke mafsadah? Satu soalan. Betul tak? Sebab kita tak boleh kita tak boleh gambarkan situasi negara dulu dengan sekarang. Apatah lagi pada zaman sekarang yang media sosial ni yang dikatakan sebagai global itu. Betul tak? Apa yang berlaku di sini dalam masa seminit sampai mereka mana dah tahu dah. Betul. Bayangkan kalau kita jatuhkan hukuman, agak-agak apa akan serangan dunia terhadap negara kita. Kita tak payah cerita tentang era Facebook. Bayangkan pada era Taliban ketika itu belum ada lagi. Internet pun baru start baru kan. Pun dah berbagai-bagai serangan orang lakukan kepada Taliban. Faham tak? Jadi kita akan nampak di situ kemaslahatan itu kerajaan boleh menentukan itu maslahah, tetapi jangan keluar daripada frame yang kita sebutkan tadi. Okey? Jadi contoh kalau negara ni kita nak jatuhkan hukuman bunuh pada orang murtad, tanya dulu persoalan, agak-agak maslahah ke mafsadah? Itu soalan. Kena jawab dulu. Dia sebenarnya satu implikasi besar sebab kalau kita faham undang-undang negara kita masih lagi tak dapat menyelesaikan di antara dikotomi di antara pembahagi undang-undang syariah dan undang-undang bukan syariah, undang-undang civil ni. Betul. Di mana bidang kuasa undang-undang syariah itu sangat limited. 355 3 tahun penjara, 5 kali sebatan, 5,000 ke 6,000 denda ke 6 kali sebatan macam itulah. Tapi maksudnya very limited. Jadi bila kita menyentuh persoalan tentang sampai murtad itu bunuh, jadi dia dah melangkaui bidang kuasa dah. Itu yang pertama. Betul. Kedua, macam kita kata tadi, bila kita membahaskan baru kita nampak bahawa sebenarnya ini macam contohnya buku ni kan, jenayah murtad ini perbahasan akademik boleh lah. Secara akademik boleh. Tetapi bila kita bawa ke kerangka, dia bukan macam ni tuan-tuan. Ada yang kata nanti akan yang berhujah. Dia kata, Iswardi, bukankah Islam itu melangkaui masa dan zaman dia punya hukum dia? Kalau kita laksana sekarang itu, Allah lebih tahu. Sebab Allah lebih tahulah, kita tahu bahawa murtad itu hukumannya bukan bunuh. Membawa kita kepada sebab Allah dah tahu ni keadaan kita sekarang ni. Membawa kita kepada satu ayat, la ikraha fiddin. Betul. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dalam beragama tu tidak ada paksaan. Jadi sebab itu daripada dulu ana pening. Okey, tidak ada paksaan dalam agama tapi nak keluar Islam tak boleh, kena bunuh. Jadi macam mana kita nak reconcilekan dua perkara ni seolah-olah bercanggah di antara satu sama lain? Macam mana kita nak melihat? Okey, tadi Ustaz dah bahas dah berkenaan dengan ini sebenarnya. Bagaimana kita reconcilekan hadis-hadis tersebut dengan la ikraha fiddin. Jadi bolehlah kita kata bahawa la ikraha fiddin itu adalah di ultimate, itu yang qat'inya.
Ke macam mana kita nak tengok la ikraha fiddin tu? Okey. La ikraha fiddin ni ayat Quran. Sebenarnya bukan la ikraha fiddin, dia ada beberapa lagi ayat. Antaranya Allah Taala kata faman kana yu'minu bil faman man yuri al-haqqu min rabbika, kebenaran itu daripada Tuhan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Siapa nak berimanlah, siapa nak kufur. Jadi maksudnya kan dah nampak macam agak terpulanglah kamu nak Islam ke tak nak Islam kan macam tu. Okey, ada orang kata itu merujuk kepada orang masuk Islam, tak ada paksaan. Tapi bila nak keluar dah ada paksaan. Sebenarnya tak tepat tu. Cara penafsiran tu sebenarnya tak tepat. Anda tambah sikit Ustaz. Surah Al-Baqarah ayat 217 dia kata, sesiapa di antara kamu yang murtad, iaitu berpaling dari agamanya, lalu dia mati sedangkan kafir, maka orang demikian rosak binasa amalannya. Tapi ada satu lagi ayat. Ada satu lagi, barang siapa yang murtad kemudian kembali, kemudian dia murtad lagi, maka kalau dia kekal dalam kemurtatan itu maksudnya itu jalan dia. Maksudnya dalam Al-Quran itu sendiri menyebut bahawa ada murtad dia balik, dia boleh murtad balik. Tak ada, boleh kena bunuh. Kalau dia bunuh habis lah. Jadi sambung balik yang la ikraha fiddin tadi nak bawa itu. Right. Jadi bila kita tengok ayat Quran itu, bermaksud di situ dia ada bermaksud kita akan nampak sebenarnya murtad itu tidak ada hukuman tau. Kalau kita nak kata salah, dia memanglah salah. Tak sembahyang pun salah. Betul. Kita tanya, tak sembahyang pun salah, tak puasa pun salah. Dosa pun dosa besar. And orang tak sembahyang tu disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu standard kafir dah sebenarnya. Walaupun kita tak kata dia keluar Islam, tapi standard dia sampai tahap itu segi dosa dia. Benda tu disebut sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata al-farqu bainana wa bainal kafir as-salah. Perbezaan antara kita dengan kafir ni sembahyang lah. Maksudnya faman taraka salah faqad kafar. Siapa yang tak sembahyang maka kafir. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Maksudnya kita akan sebut tak sembahyang tu dosa tu berat, tahap kafir. Tapi persoalan, ada tak undang-undang bunuh pada orang tak sembahyang? Mana ada? Tak ada. Bukan cerita sekarang, bukan cerita era dinasti. Zaman Nabi tak ada. Memang tak ada kan? Jadi kita kena clear, salah tu salah apa? Salah keagamaan. Ya, salah keagamaan. Tapi kalau dah ada tak hukuman dunia? Tak ada. Hukuman tu tak ada. Kalau kita nak sebut daripada sudut teks je. Tapi kalau kita nak sebut kerajaan abad, itu soal kerajaan. Dia bukan isu teks Quran, bukan isu teks hadis Nabi SAW. Itu takzir. Yang kita kena takzir lah. Terpulang pada kerajaan lah. Begitu. Tapi terpulang kerajaan pun berasal pada dawabit tadi, ketetapan. Bukan boleh ikut dan. Yang kerajaan, contoh PAS naik merintah dia kata, kita bunuh siapa yang kita ajadi. Mana boleh lagu tu? Kan? Oh tak boleh lah. Ni kuasa kerajaan. Ini adalah takzir. Yelah, takzir pun benda tu boleh dipertikaikan. Sebab apa? Sebab tidak ikut dawabit. Begitu. Wallahualam. Ustaz antara orang yang terlibat, bukanlah terlibat, mungkin di dalam, Ustaz tahulah, bukan kita terlibat, tapi tahu untuk makluman penonton Kelantan pernah buat satu akta tentang akta hukum syariah, akta hudud di Kelantan, tapi tak pernah dilaksanakan. I think buku tu tahun 1994 kalau tak silap Ana lah. Anda pernah beli buku dia. Anda tak ingat, mana dah banyak sangat buku dia ni. Pernah beli buku tersebut dan bahaskan. Tapi dalam satu perkara, ada banyaklah anda tak setuju, contohnya rogol, tapi itu cerita lain. Satu perkara yang dibahaskan, yang anda pun bahaskan pada masa itu adalah berkaitan dengan hukum murtad, betul? Betul. So, apa yang anda tak, mungkin boleh cerita sikit pengalaman dalam mengkritik elemen hudud Kelantan. Elemen hudud Kelantan. Sila Ustaz. Berkenaan utama berkenaan dengan murtad. Ya. Dia kalau kita tengok sebenarnya dua. Yang pertama Kelantan, satu lagi Terengganu. Kelantan, Terengganu, secara dasarnya mereka bersetuju untuk menjadikan riddah murtad sebagai kesalahan hudud dan juga dijatuhkan hukuman hudud. Asalnya dalam elemen hudud Kelantan. Jadi, yalah ni kuasa Allah Ta'ala. Ana dah baca buku ditulis oleh Toha Jabir. Ni Anwar Ibrahim punya kerja lah ni. Dia bagi buku baca kita pun baca kan. Bila baca, Toha Jabir ni ulama yang muktabar sebenarnya, dan dia antara ulama hebat lah. Baru meninggal lah 3-4 tahun lepas baru meninggal lah. Jadi Toha Jabir ni dia telah mengupas tentang perkara itu agak dalam, macam yang Ana cerita lah. Tak ada Ana cerita, hanya sebilangan daripada wacana dia lah. Jadi Ana bila baca, jadi kita ambil balik elemen hudud, kita kritik. Dan rupa-rupanya sebenarnya dah ramai dah ulama kritik. Antaranya yang tersebut tadi, Hashim Kamali. Dia tulis buku Hashim Kamali, Profesor Dr. Hashim Kamali masa itu dia pensyarah UIA. Dan dia ni orang Afghanistan, dia bukan orang Malaysia. Betul. Kan? Dia orang Afghanistan. Dan dia kritik tau. Dan menariknya tidak ada satu tulisan pun mengkritik buku Dr. Hashim Kamali. Tak ada satu pun, tak ada daripada pihak ulama-ulama PAS. Jadi dia nak kritik. Jadi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang peguam
yang peguam itu dia antara orang terlibat dalam enactment Hudud Kelantan. Dia telah berjumpa dengan Nana lah. Dia bincang lah, perbincangan secara akademik lah. Bincang, Anda bagilah pandangan Nana 1, 2, 3, 4 dan telah dibawa argumen Nana dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Hudud Kelantan. Jadi pada pindaan 2015, ingat balik. Pindaan 2015, ya. Kelantan dia telah buang tau hukuman hudud kepada pesalah murtad. Dia buang dalam enactment Hudud Kelantan. Itu segi pengalaman Nana lah. Jadi rupa-rupanya kita duk kritik main kat media masa dekat blog, masa tu blog lah, Anda tulis kat blog. Kan belum ada lagi beri kesan juga kepada enactment Hudud di Kelantan dalam isu bunuh pada orang murtad. Begitu. Allahu a'lam. Betul. Okey. Jadi berkenaan ini untuk siapa yang tak tahu ini Muhammad Hashim Kamali Hashim Kamali, dia antara buku yang dia tulis ni, anda beli buku ni lama dulu masa kat UK anda beli ni. Masa kat UK anda beli dia Islamic Foundation UK, dia bahaskan, dan perbahasan ni menarik. Dia berkenaan dengan freedom, equality and justice in Islam. Sebab apa? Bila kita kata freedom, inequality and justice in Islam tu, kita menyentuh tentang keadilan tadi. Contoh dalam mazhab Hanafi kata lelaki bunuh, perempuan tak bunuh. Pelik juga. Bila potong tangan, yang Islam potong tangan, yang tak Islam potong tangan. Betul juga. Itu problem. Lepas tu bila kita kata okey, tak boleh keluar agama, kau masuk boleh, dia ada one way street, kau keluar kau kena bunuh. Masalah juga la ikraha fiddin. Jadi perbahasan itu Hashim Kamali dah bahaskan. Jadi menarik sebenarnya berkenaan dengan isu ini. Jadi sebab apa kita nak bawa benda ni berkenaan dengan kes kes yang baru berlaku beberapa hari lepas, diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan Rosliza binti Ibrahim dan Kerajaan Negeri Selangor, di mana dikatakan bahawa dikatakan dia ni bukan Islam kerana dia tidak pernah membesar dalam kerangka orang Islam, dan masa dia lahir pun mak dan ayah dia tidak pernah berkahwin. Walaupun ayah dia ni seorang Melayu, mak dia Cina Buddha. Jadi dia dianggap sebagai Cina Buddha, dan ada kalau tak salah salah seorang CEO JLC kerajaan yang perempuan, dia sebenarnya nama dia Muslim tapi dia Hindu. Ada. Anak tak nak sebutlah, Kang salah kan, kena sama pula kan. Tapi ada perbahasan tu. But my point is this, balik kepada cerita kita. Kita kena melangkah ke hadapan. Kita kena move forward dengan, bukan dengan Islam baru sebenarnya, tetapi dengan pemikiran Islam yang betul maksudnya bukan kata ulama mazhab dulu salah, tetapi mereka berfikir dalam kerangka itu. Dalam kerangka dia, itu Ustaz sebut itu makan dan zaman, di tempat dan juga masa. Makan dan masa itu pada waktu itu. So kita kena bergerak dalam masa dan kerangka ini pada waktu itu. Jadi membawa kepada persoalan, adakah semua Islam itu kita boleh main cari-cari dan tarik macam tu? Jadi dalam konsep Islam ada studi panggil konsep tetap dan juga konsep berubah yang fleksibel. Betul. Yang ni sebenarnya satu topik lain kita bawa nanti, tapi mungkin Ustaz boleh bagi ulasan sikit, apakah dalam konsep Islam yang disebut sebagai yang tetap, dan apakah yang tetap ni Al-Dawabit, and then yang fleksibel ni dipanggil Al-Mutayyirat. Yang flex, dia bukan berubah, yang fleksibel. Dia fleksibel. Nak bagi konteks, contohnya Imam Ahmad kalau tak silap, dia ada 7 pendapat tentang satu permasalahan yang sama, sebab tempat dia, masa dia, keadaan dia berbeza. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sikit bahawa konsep ni sangat penting dalam kita mengharungi dunia moden, kerana bila kita melihat dunia ini dalam teks kaca mata ulama 1000 tahun, 500 tahun dulu, itu yang masalah. Macam mana Ustaz? Okey. Terma ada at-tawabit, satu lagi al-mutaghayyirat. At-tawabit ni tetap, dia tak akan berubah. Apa yang dikatakan tetap? Contoh macam semayang itu 4 rakaat, itu tak akan berubah. Mari zaman bila 4 rakaat situ, kan? Semayang maghrib 3 rakaat. Dia tetap 3 rakaat. Tidak kiralah zaman bila ke, tempat mana ke, dia mesti dengan 3 rakaat bagi semayang maghrib. Ada satu lagi yang dikatakan sebagai at-tawabit, benda yang tetap itu adalah perkara-perkara dasar agama. Ataupun dalam terma orang belajar ilmu fiqh dipanggil al-qawaidul al-kulliyah, kaedah-kaedah dasar. Contoh macam adil, rahmat, maslahah, hikmah, yang tu dasar lah tu. Dia tak akan berubah, kan? Cuma bila kita partikularkan balik dalam isu-isu berlibat pada maslahah, yang tu mungkin berlaku perubahan. Kita partikularkan apa dikatakan sebagai kebijaksanaan, itu mungkin ada perubahan. Itu mutaghayyirat. Okey, yang ada satu lagi panggil al-mutaghayyirat. Mutaghayyirat ni adalah sesuatu perkara dalam agama yang dia berubah berdasarkan perubahan tempat, masa dan situasi. Dia ada 3 lah yang selalu disebut oleh
Qaradawi, al-ahkam tatagayyaru bi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal. Hukum itu berubah-ubah berdasarkan perubahan masa, tempat dan situasi dia. Kadang-kadang ada faktor orang tau. Contoh macam pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang lelaki tua, dia pergi tanya Nabi SAW, boleh tak aku nak cium isteri aku pada siang hari? Nabi kata boleh. Kan? Tiba-tiba datang pula lelaki muda. Dia kata, Rasulullah, boleh tak aku nak cium isteri aku siang hari Ramadan? Nabi kata tak boleh. Sahabat Nabi pun pelik. Kenapa pula hari tu tak boleh? Boleh hari ni tak boleh pula. Nabi kata, kau tengoklah orang tua, kalau dia cium bukan rasa apa pun kan. Tapi kalau orang muda kau kata boleh, lepas tu dia cium, lepas tu cerita lain pula jadi kan. Maksudnya ada konteks yang berbeza tau, situasi yang berbeza. Itu tak ada kaitan dengan tempat dan masa, tapi melibatkan individu, ahwal lah. Okey. Jadi bila kita sebut hukum, kita sebut adil itu dia memang dawabit. Dia memang sawabit. Sawabit, dia memang kekal, adil. Tapi cuba kita partikularkan isu keadilan. Dia lain tau. Sebab bila sebut adil, antara wacana keadilan dia mesti memberi implikasi kebaikan. Mana mungkin keadilan itu memberi implikasi tak baik. Betul. Kan macam mana Plato kan dia pernah tulis dalam Al-Jumhuriyah, dalam dalam Republik. Plato. Dia kata ada seorang apa itu adil. Adil itu berikan satu pada yang berhak. Okey, sekarang ni ada seorang gila. Dia empunya sesuatu pisau. Apakah kita kena bagi pisau itu pada si gila itu? Apakah itu satu benda yang adil? Satu soalan. Memang tu milik dia. Tapi kalau kita bagi kepada orang gila pisau itu, dia akan guna untuk bunuh orang lah, apa banyak kerosakan bakal berlaku. Bermaksud keadilan ni kita jangan cerita memberikan hak pada berhak je, tapi kita kena tengok implikasi dia apa. Baik ke buruk je. Sebab itu bila kita, kenapa ulama dulu memfatwakan bunuh? Sebab kita tengoklah konteks zaman dia. Tapi bila kita mari konteks zaman sekarang, kenapa tidak boleh bunuh? Sebab faktor ni lah yang kata implikasi itu kan. Itu dikatakan sebagai adil. Memanglah adil itu dawabit, sawabit, dia memang kekal. Tapi bila kita nak partikularkan soal keadilan itu, dia banyak debat-debat wacana balik sebab itu kita tak boleh lari pada dua tajuk besar tadi. At-tawabit, al-mutaghayyirat. Jadi at-tawabit kita tak akan kompromi. Kita akan mempertahankan sampai bila-bila. Itulah kata sawabit. Tapi al-mutaghayyirat, itu kita ada fleksibel dia. Kita boleh ra'i, kita boleh hormat, kita kena tengok situasi, tengok masa, tengok tempat, tengok keadaan, baru kita boleh adaptasi. Yang pentingnya macam mana yang sawabit itu boleh dicapai. Allah. Betul. Jadi rumusan kita kata tadi bahawa dalam Islam ni, itulah masalahnya bila kadang-kadang manusia ni dia melihat agama ni, Islam ni sebagai satu yang terlalu rigid. Tak ada ruang. Jadi bila dia, itu yang kadang-kadang manusia, kalau kita tengok, minta maaf kita katalah, ada bukan semua. Dia bab agama, tahi hitam, pakai serban tebal, pakai jubah dan sebagainya. Tapi memandu memang macam setan, kita kata. Undang-undang tak ikut. Sebab dia tak nampak bahawa ni undang-undang manusia, aku boleh langgar je. Masalah juga tu. Jadi dia tak faham bahawa sebenarnya rigid benda yang terlalu sempit dalam Islam tu sebenarnya tak banyak, dia sikit je. Akidah kita, sembahyang kita, dia sikit, dia kerangka dia terlalu sempit. Tapi keluasan dan fleksibiliti di dalam Islam itu sebenarnya terlalu cukup banyak. Contohnya, Ustaz pakai baju Melayu, saya pakai baju orang putih. Pakai baju tak ada pun kita pakai baju orang Arab ke, pakai apa. Kalau kita tak pakai serban pun, tak pakai kopiah pun, bukanlah satu benda yang berdosa bagi kita kan. Jadi itu yang kadang-kadang kita kena faham. Semalam bila anda buat Instagram live, anda cakap, okey, apa hukum pegang anjing? Kemudian ramai yang kata tak haram. Ada seorang kata dia haram tapi kena sertu. Anda kata kenapa haram? Anda cakap kan. So sebab kita punya pemikiran. Sebab anda kata kalau haram pegang najis, maka tak boleh kita basuh berak, kita kata kan. So, jadi sebenarnya kita dah melihat kadang-kadang kita dalam bahasa Mak Saleh amplify. Kita guna hukum ni, kita buat sendiri hukum kita disebabkan hukum tadi tu. Anjing ni najis, kesimpulannya haram. Seolah-olah macam tu kan. Jadi kita padahal tak semestinya kan. Jadi perbahasan ini sebenarnya yang kita kena ungkapkan balik, kena bawa balik. Okey, untuk makluman penonton, dekat bawah ni adalah nombor akaun Pusat Pengajian Maqasid Quran. Siapa yang nak menderma boleh pergi terus kepada Ustaz Wanji masukkan dalam akaun tersebut. Dan kalau dah bagi resit, Ustaz, kalau nak dia orang nak hantar resit ke mana Ustaz? Nombor akaun, nombor telefon. Nombor telefon lah 0104541976. Dalam tu tak ada ulang sekali lagi, tak ada. 0104541976.
1976. 1976. Okey. Last Ustaz, kesimpulan. Mungkin boleh hurai simpulkan apa yang kita bahaskan malam ni. Alhamdulillah ramai yang nampak dah perkara ini, ramai yang dah boleh, mungkin kita kata terima tu taklah kan, tapi boleh nampak perbahasan ini. Boleh faham sikit. Boleh faham sikit. Jadi rumuskan sikit Ustaz, sila. Tafadhal. Okey. Alright. Jadi kalau kita tengok sebenarnya Islam ni macam Wardi sebut, ada dua perkara besar yang kita kena gambar dalam pemikiran kita. Yang pertama dia panggil tawabit, satu lagi dia panggil al-mutaghayyirat. Tawabit benda yang dia akan kekal sampai bila, sampai hari kiamat, dan perlu dipertahankan. Tetapi ada satu lagi tu dia al-mutaghayyirat. Sifat dia adalah flexibility. Jadi dia ada toleran, dia kena tengok konteks dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita sebut hukuman murtad, kita kena clear dua kesalahan. Yang pertama kesalahan agama, satu lagi kesalahan undang. Jadi kalau kita nak pergi dalam wacana kesalahan agama, murtad memang salah lah agama. Seperti mana salahnya orang tak puasa, tak semayang, salah belaka. Cuma bila kita bangkitkan, apakah murtad itu bawah kesalahan yang melibatkan kepada negara? Yang tu memang berlaku wacana besar dalam kalangan ulama Islam. Yang mana ada ulama Islam menganggap ia satu kesalahan kenegaraan, dan ada pula satu lagi mengatakan tak, dia bukan kesalahan kenegaraan, dia adalah isu kesalahan melibatkan kepada agama, kita dengan Tuhan lah. Apabila kita sebut kesalahan kerajaan negara, sebenarnya di situ ulama yang berhujah mengatakan ia adalah satu tajuk kesalahan negara, mereka merujuk pada amalan pada era dinasti dahulu. Dan kalau kita tengok sebenarnya konteks ni tak sama dengan sekarang, sebab perbezaan itu terletak kepada konsep kewarganegaraan. Kita dekat Malaysia ni, Lim Guan Eng itu dia boleh jadi menteri walhal dia tu orang bukan Islam. Bangladesh, Pakistan tu dari mana negara dia datang ke negara kita, dia tetap warga negara asing walaupun dia semayang lebih kuat daripada kita. Sebab konsep kewarganegaraan negara kita tak sama macam berlaku pada era dinasti terdahulu. Abbasiyahnya, Osmaniyah ke, Umayyah ke, memang tak sama. Jadi ulama yang mengumpas bahawasanya murtad itu adalah kesalahan kenegaraan, mereka banyak merujuk argumen-argumen yang datang pada era dinasti. Tapi kalau kita nak kata nak adaptasi, sebenarnya ada problem sebenarnya bila kita nak adaptasi. Jadi pada Ana, bila kita nak bincang soal murtad itu, kita nak letak bawah kesalahan kenegaraan, kita kena ada wacana lain sebenarnya. Dan kita tak boleh lagi ciplak sebiji-sebiji dengan apa yang telah difatwakan oleh ulama dulu, kerana mereka memberikan fatwa dalam kerangka politik zaman itu. Itulah lebih kurang yang Ana boleh bagi gambaran akhir. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz. Terima kasih kepada yang menonton kita pada malam ini. Kita sangat berusah hati Ustaz. InsyaAllah minggu depan kalau ada tak ada apa, minggu depan 16 hari bulan, minggu depan 13-14 hari bulan. 13-14 hari bulan, insyaAllah kita tak ada masalah, boleh. Dan kita akan membahaskan satu isu lain. Anda pun tak tahu sebenarnya isu apa until minggu depan ni baru kita tahu. So terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih saya ucapkan rakan-rakan semua kerana bersama dengan saya dan bersama Ustaz Wan G. Dan insyaAllah saya akan sambung lagi selepas ini pada pukul 10.30 malam untuk sesi kita. Ada sesi kita seterusnya. Kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.